Kita tengok surat sikit dia mau tulis kata masalah solat witir. Setahu saya tuan surat kata 3 rakaat witir. Yang pertama tu baca surah Sabbihisma, Sabbihisma rabbikal a'la. Yang kedua qul ya ayyuhal kafirun. Dan yang ketiga tu qul tu dah. Nak tanya hak 8 rakaat lagi tu nak baca surah apa? 8 rakaat lagi. 8 rakaat mana kalau kita kata kita nak semaya witir 11 rakaat. Nak baca surah apa? Kita ingat apa? Tu dia. Kalau surah atas kena baca surah Alif Lam, aku tak ingat. Tak tu pula dah. Kita ingat gapo aja tu. Dia orang panggil tidak ada mempunyai surah tertentu, yakni tidak waris surah tertentu seperti semaya tarawih. Tak ada waris pada dia kata baca surah tertentu. Dekat yang pertama surah tu, dekat yang kedua, yang ketiga, yang ke-11, yang ke-20, tak ada. Terserah kepada kita nak baca hak mana. Apabila masuk witir kita nak maya 3, hak tu waris pada hadis. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia sembahyang witir 3 rakaat pertama dia baca suratul a'la. Yang kedua surah al-kafirun. Manakala yang ketiga ada riwayat qulhu saja. Ada riwayat 3 qul. Sampai ada yang bawa dekat yang ketiga baca surah qul Allah surah. Ada orang 3 qul. Sebab dia ada waris pada hadis. Ada pun kali kena sembahyang sebelah, hak 8 lagi ikut saja nak baca surah apa. Lepas tu bila kita ikut kalau ikut supaya nak ra'in tertib mushaf dah. Kita baca hak belum pada sabbihi. Baca nak baca apa? Pasti ikutlah. Tapi satu kan kata tak apa, tak tertib pun tak apa juga. Tengok Umar sekaligus satu kali dia semaya subuh rakaat pertama baca suratul kahfi. Manakala rakaat yang kedua dia baca surah Yusuf. Gak setahu kita dalam tertib mushaf mana dulu Yusuf dengan suratul kahfi? Yusuf dulu. Tu buka Quran tengok. Surah Yusuf dulu. Dah Al-Kahfi ke dia. Al-Kahfi ke dia. Tiba-tiba Umar dekat pertama dia baca suratul Kahfi. Manakala rakaat yang kedua baca surah Yusuf. Ayat tu boleh. Tetapi jumhur ulama kata sunat ra'i tertib mushaf. Kalau baca kuliah agak izajah lah maknanya. Kali izajah agak tabat lah lepas pada tu. Sampai orang tua kita ada ula alha tu. Bawa amal pertama sampai ke-15 baru ni, dia dak ambil di alha, dia dak ula qul huwallah. Sampai dia buat rakaat yang kedua qul huwallah. Sebab tertib mushaf ya qul huwallah dak dia. Alha kamu qul huwallah yang kedua. Nah yang ketiga wal asri qul huwallah. Manakala masuk 15 Allah kok ni dia tukar. Nak peringat Lailatul Qadar, tukar baca surah Lailatul Qadar, suratul Qadar. Tapi kedua kita baca mana? Dekat pertama inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dekat ayat kedua alha. Lepas tu masuk semula dekat ayat ketiga apa nama inna. Nah, sebab apa? Sebab suratul Qadar dulu pada surah tersebut tadi. Sekiranya kita nak belas sikit. Pakai posokmu al-har ka pertama dekat ayat kedua inna anzalnahu fi lailatul qadar. Boleh ke tak? Boleh. Ada apa? Tapi pelik pada orang. Mana tak main? Mana tak main? Begitu je orang awal ni ramai. Bila tu atas satu kali ni dia kata makruh, kita susahkan. Kata satu kali tak. Tu dia. Di mana tu khilaf lah. Banyak tu khilaf. Maka tak kala tu sabit tu kita orang panah banyak jalan ni, dah kita luah tahu jalan banyak, kita tahu jalan banyak, kita kena ra'i orang awal ramai. Jadi untuk kita jangan. Kita tahu belakang jalan ni boleh pergi, jalan ni boleh pergi, jalan ni boleh pergi. Dengan siapa-siapa pun kita boleh jemaah. Mari kita imam Hanafi pun kita boleh jemaah. Berakal tangan dengan begini nak semaya kita turut boleh. Tak ada gambar satu lah. Sebab orang tahu banyak jalan dia boleh pergi. Sebab diisi dia rajah belaka. Demo ada kulum minal Quran wal hadis semua. Rajah. Boleh. Ya ni. Boleh. Tapi bila orang awal yang tak tahu, buat tak serupa dengan dia, sudah kali.
Kalau gitu kita orang tahu banyak kena ra'i orang awal lebih utama. Ke hendak jadi celura-celura tu nak main pasal nak turut pandai kita seorang. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Celura lihat belakang. Alah. Apa tak ada bismillah. Lepas tu nak kan kita tak ra'i demo. Apa kita nak pergi buat apa ingat demo tak leh. Kena kita dah kita tahu banyak. Kok ni boleh pergi, kok ni boleh pergi. Demo pergi kok mana? Kita pergi kok tu. Nah mana dah baru dia tak bercelura. Tu masalahnya. Amalan yang kita salah dulu amalan ibadah jadi talfid dia panggil hukum tidak sah. Tak sah. Talfid. Lagi pula dia panggil ibadah. Sebab apa tak sah? Sebab dia panggil talabus bil ibadati fasidah dia panggil. Apa fasidah? Pada zan kita, pada zan kita bila kita setuh lelaki dengan perempuan, zan kita rajah diri kita tak kebatal. Tengok, demo ada mayat. Kita ada mayat. Ingat weh mayat dah ni. Dia kata dengan ahli. Awak ada mayat dah ni weh. Beringat apa? Tak ibu itu. Mana tepuh ku batal. Tu noyak atau rajah di isi kita dah batal. Lepas tu bawa batal dah belah kita sembah mayat. Nak mayat dengan Hanafi. Hati belah kira sesedap dah hati. Ada. Ani suci. Mana Hanafi kata suci, Maliki kata suci. Ambil dukung lah pikul apa kucing. Sudah ada dah itu. Tak lagi. Hanya apa yang kata kita agak awal ni tak rajah di isi kita. Pasal kita celak mata duk mengaji hak ni duk rajah. Dah pasal tak leh. Tak leh tu nak kita tak leh. Tapi bila orang mengaji dia tahu cara gini hak ni parajah di sudut bahasa rajah ada apa berlaku. Paling kurang sama je mazhab tu dengan mazhab ni, kau tu dengan kau ni sama je. Apa? Lepas tu pula bila kita kata nak berjemaah nak berapa, dia syarat nak sempurna, dia kena zan kita sah semaya imam tu. Zan kita sah semaya imam. Bukan kata pada wakil. Pada wakil tak boleh kira sebab masalah ikhtilaf. Orang ni zasah, orang ni zasah, orang ni zasah. Tapi zan kita dia membuat tak kena cukup syarat kita zan tak sah. Bila zan tak sah mana kita nak boleh ikut dia? Bukan balah. Ada balah. Nama dah lah. Kita kira gini. Kita kena balik mari. Kalau kita kata pria orang tak ikut kita. Sebab demo zat tak sah kita, sebab dia tak boleh ikut. Kita berasa dia tak ikut kita dah. Pria kita gipah nak ikut demo, biar demo tak buat sepengah kita. Kita rasa mana? Tak sedar. Yang main lalu. Pas ibadat yang nak dengan sedar. Sabit itulah dia panggil atas orang pandai kena ra'i orang tak pandai banyak tu. Tu dia masalahnya. Tu di antara. Lepas tu masalah apa lagi keluar apa? Masalah niat keluar zakat fitrah. Dia tak ada kena niat keluar niat zakat fitrah. Dia keluar tak kena niat ambil beri sudah. Saja aku keluar dah. Saja keluar dah. Niat ini fitrah aku segata sudah. Nah. Dia nak kata, dia tanya kata niat zakat fitrah tu bagaimana kau cara niat keluar zakat fitrah? Dengan mudah bagi kita orang awal. Sedar potong dah duduk buat zakat mari dah. Sana mudah baik berapa? Hati pah lah dah. Kalau royak kan inilah zakat tu aku. Inilah terah aku ada apa? Ada orang kata inilah terah aku hak wajib. Ya wajib dah kerana tak ada terah lagi wajib. Nama dah tu. Inilah terah aku. Hati kata hati niat. Hak kita pakailah isteri ini betul isteri aku. Ada nak kata dah wajib atas aku, dah nak kata dah. Itu dia. Kalau banyak. Ahli ku anak apa anak pak limon ni hak wajib kita belaka ahli ku anak tu. Ada apa? Berapa malam. Apa ada kata kena dulu ke dia itu jika tak cukup. Kita wajib tahan 4 kata. Betina 2. Dua. Betina 2. Betina 2 kata. Tu dia. Panok
anak 2. Kita berkata 4 atas, kita sendiri 5. Bermolek berahnya kira-kira ada 3 kata. Tu baru je kena tertib tu, kena hak kita dulu. Barulah isteri kita. Kedua 2 isteri. Lepas tu baru pergi kepada anak. Tiba-tiba habis di 3 tu dah. Ni tak ada apa ya, gugur lah. Ya, wajib lebih nak tu ya. Lebih nak tu ya lah. Wajib tertib bila ada tak cukup tu. Hak kata ikut nak pergi mana dulu tu ada cukup. Kita tahan ni wajib 5 kata, ada 5 kata. Bila nak pergi hak isteri pergi dulu hak kita kokowi ada apa? Apa dah tu? Lihat. Mudah saat ni dia niat ini teraku sudah. Baik, ada dari kita dia jadi payah nak suka terah lah dia kata macam-macam lah. Tak apa. Hak sungguhnya niat di hati sikit tu lah inilah teraku. Sudah. Kata tak apa sebab dia kata je sakut dengan hati dah. Kau kata dengan terlupa. Dia kata sakut dengan hati dah. Cuma nak ayat kata mahallun niyah hiyal qalb. Mahallun niyah huwal qalbu. Tempat niat ialah hati. Cuma disunat dia kata yustahabbun nutqu biha. Disunat ke betul-betul dengannya. Sunat berlafaz dengan lafaz niat tu liyusa'idal qalbul lisan. Supaya mulut ni tuluh hati. Tengok kita nak ingat ke apa duk mengajar di mulut Gigi dak jaja. Lama terlupa tu. Ingat sebut. Lama terlupa tu. Sebut. Dia sebut tu nak tuluh hati supaya mudah ingat ketika nak buat kerja. Itu baik mari sunat berlafaz dengan lafaz niat. Hazihi zakatu amwali. Itu dia. Tempat kira sungguh ialah hati. Ya. Sebab diri apa nama iman sifat dahlah diri tasdik dia duduk pada orang dipanggil orang mukmin. Bila bersifat dengan iman tu baik mari orang tu mukmin. Nombor ni tu apa? Dia bawa masuk selek. Lalu masuk kan semua boleh kosong. Bahaya tak aja dia tak besok. Tak bosok. Dia tak mewah ni. Amai wai ke main perai. Ada pula Islam je luam. Lagi tu kena kita Islam lama ni lagi tinya sambung hak dia tu. Dia kata, mai wai ke main perai potong. Dah awak gitu tu bukan hak Islam hak kita tu. Dalam Islam lama dah dia pun tak agak belana, tak ada boso. Duk boleh boso, duk serabut perut dia. Dia ludak tu depan orang. Dia susah lebih pada yang baru Islam lagi. Dia kan, tak ada apa. Moga ada. Ya betul-betul asu Islam ni tak ada. Pak gaduh lorak bukan Islam. Al-ajalatu minasyaitan. Ingat molek. Sabar ni orang duk segan nak masuk Islam. Dia berkira dengan hak baca apa ngah tekan agak kawan tak ada apa ni hunur gerung nak masuk Islam. Ada kan? Masih kata Allah kopi minta dia kata gitu. Tu. Jadi bagi Tuhan lah. Jadi Allah ada demo ni, tak ada minta ni kata dia. Tak ada kesia langsung ni Tuhan demo. Jadi Tuhan demo dia bukan Tuhan dia. Ni buat kita kena ayat tak kena cara ni sudah. Habaq tu nak faham hikmah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sabit tu wajib berdakwah bukan semua orang nak orang hak bijak. Tak bijak jangan Koyak tak kena punah jalan habis. Pergi jambu masuk Islam. Tuhan demo ni tak ada mekta dia dah. Jadi Tuhan demo mula yang masuk Islam Tuhan dia, lepas tu buat kena berat bukan Tuhan demo ni berat kata dia. Bab tu kena ingat nadaya. Dia sepatutnya tak apalah masuk level puasa tak usah puasa lagi. Kan nak puasa juga terang. Tudlong tengok. Terang lagi sekat ni tak ada apa. Dia tak apa pula. Ni ada mai masuk Islam bila puasa dah. Tak ada masuk Islam tu puasa dah. Dia nak terang. Dia terang puasa. Lepas tu mai masuk Islam rumah tu apa kata
Hanya tertera dah puasa atas hari ni, tertera puasa sekian hari. Lepas tu rasa tak apa boleh di. Okey, video makan sudah mengucap apa itu kata makanlah sudah puasa apa makan. Minum. Nak boleh ke masuk Islam tu peluh situ lagi dah. Qadar rasul tu bukan main tu, nak kata hak tu. Berat macam apa-apa dah tu. Pam suruh puasa tak ada. Tu dia dah. Pas tanya pula masalah berjawi. Masalah berjawi tu dalam Islamnya apa dia tu ada khilaf. Namanya wajib. Dia nak masuk. Dia nak kata lalahana dia nak masuk di habis suci. Tak ada apa. Kita ajar dia balik dia tu orang panggil apa? Keyakinannya dia sebab dia kata masuk Islam ni macam mana tu tanya. Faham ke tak kuamai dia? Royak faham. Bagaimana keluarga tak ada gapo. Pas masuk ni dengan ada paksaan gapo? Tak, masuk dengan suka hati betul-betul. Sebab dia duk baca surat, dia duk tengok dalam internet. Tengok dia panggil akhlak Islam ni sangat-sangat. Dia pergi beli pakaian dakwah mari tak kenal tak tahu Islam. Perempuan. Dia beli sendiri pakai baluk diri dia. Sengih manis, senyum manis, serenok nampak suka orang Islam lama. Pada besar-besar kata beringat dia jadi orang Islam jangan duk turut tengok orang Islam lama dah tak semaya tak berasa dia tiru lah tu ada. Kata tu orang kata Islam tidak jalan tu orang. Bimbang tu dah. Tu dia. Masya-Allah sungguh. Dalam bila puasa ni dalam tak apa minggu lagi. Hak laki tu belum pada ni sikit. Hak ni mari daripada tanya dia apa sakel. Jawab apa? Jawab dah sakel apa dah jawab sakel.